Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk hari ni saya nak pergi buat pemasangan dekat Pontian, Johor. Tak silap saya dekat Pontian ni saya buat pemasangan dekat area mana lah, lupa dah saya ni. Jauh dah perjalanan ni. Dekat mana? Dekat Kukuk, Johor lah. So pemasangan saya ni memasang kepada hari ni Starlink. So untuk hari ni kita akan pergi ke sana dan kita akan buat pemasangan untuk Starlink lah. Biasanya area Pontian Johor ni biasa saya dah buat pemasangan banyak lah, antena apa semua dekat sana. Memang kawasan yang bermasalah untuk rangkaian internet. Sebabnya saya WhatsApp tuan rumah pun dapat kepada 1 tik ataupun 2 tik lah. Biasa macam tu. So kita jangka sampai dalam pukul 10 pagi je lagi. Sekarang dah pukul 7.25. Saya dekat area air keruh. So jomlah kita sambung perjalanan. Let's go geng. Rehat sekejap, cergaskan badan. Jom. Alright, Alhamdulillah kita dah sampai rumah yang kita dah buat pemasangan ni. Rumah ni memang dia kelilingi dengan pokok-pokok sawit semua. Memang dalam rumah dia ni. Kalau ikutkan memang kawasan sini memang rangkaian telefon tu, kalau tak ada apa-apa alat tambahan, memang mengharapkan telefon tu kena cari lah tempat-tempat yang mana yang ada signal. Tengok saya punya handphone ni pun dalam 1 bar je signal 4G. Tadi tak ada. Duduk kat sini ada 1 bar. Dalam rumah tu lagi lah, rasanya memang out terus tu. So jomlah kita buka. Untuk Starlink ni kita buka dulu. Kita nak test dulu apa semua sebelum kita buat pemasangan. So kalau dengar saya punya suara ni tak berapa nak macam suara biasa tu, minta maaf lah. Sebab saya punya suara ni dalam keadaan yang sesema. So saya dalam keadaan sesema ni, suara saya tak berapa nak jelas sangat. Saya minta maaf lah. Okay, so dalam kotak ni kita ada kabel dia dengan panel. So untuk kabel ni dia bagi biasanya dalam 15 meter lah. Ni dia punya orang panggil adapter dia untuk plug dia. Plug dia ni kita kena ada satu adapter dia untuk kita buat pemasangan nanti. So untuk kabel dia pun rasanya yang ni tak panjang, dalam 1 meter kot, tak silap saya 1 meter ke 2 meter macam tu lah untuk kabel dia yang ni. Yang ni dia punya soket plug dia. Soket plug dia nanti kita akan sambung lah. So yang ni adalah router dia. So saya sekarang ni saya nak test dulu dekat luar rumah ni sebelum saya buat pemasangan dekat atas nanti. So kita buat pemasangan dulu dekat sini. Nak, orang kata nak searching dulu dia punya signal tu. Sebab semalam saya dah register semua siap dah. So hari ni kita just buat pemasangan lah. Tak ada lah kita nak tunggu lambat sangat nanti. So kita sambung dulu dia punya apa semua ni dan kita akan cari signal dia dekat bawah dulu. Tapi tak cari pun signal ni, just kita nak orang kata booting dia, bagi dia masuk dulu dia punya sistem data dia apa semua untuk kawasan sini. Ayo, lanjut.
Okey, untuk sistem dia sekarang ni dah masuk, dia punya data dia semua masuk. So sekarang ni jomlah kita buat pasangan untuk antena panel dia ni untuk kita dapatkan signal yang lebih baik. Alright, jom let's go geng. Yang itu saya untuk gambar yang itu pun balangan. Ada orang tanda. Dia HR. Nak tengok bil apa semua kat sini ya. Dia punya tu. Dia akan tolak pada ni ya, pada debit. Yang semalam dia bagi balik lah duit. Dia balik tak? Tadi. Okey, untuk signal Starlink pun dah masuk. Tuan rumah pun dah test. Tuan rumah ambil package yang RM129 sebulan. Dan untuk speed dia 40 ke 140 Mbps lah. Kalau kata nak lebih lagi, kena ambil package yang 220 Mbps. Sebab package ni ada speed cap. Okey, yang mana yang berminat nak buat pemasangan dengan saya, boleh pergi dekat ruangan description dan saya punya nombor telefon. Dan yang mana yang dah follow saya di YouTube channel ni, yang belum subscribe boleh subscribe. Yang dah follow TikTok, Facebook, terima kasih. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. Bye bye.